Okay, now kita berada di Felda Ledong. Dia jalan kat tengah-tengah jungle. Pemandangan dia, kita nampak gunung Banjaran Setiawangsa. Itulah gunung tahannya. Nampak dekat. Ini sebenarnya 200 km lagi ke depan. So ni lah jalannya, jalan kampung. Kampung Felda Ledong 1. Budak-budak kat belakang. Chief Burger. Dua-dua dah bangun. Chief Burger. Chief Burger. Chief bilang tenang mah. Chief Burger. Ya. Ini udah bangun. Ini udah bangun. Chief Burger. Chief. Apa? Okay, now kita berhenti sekejap. Kita di hentian Rizda Keratung. Ya kan? Dia macam R&R lah. Dia macam sekolah tak tengok. R&R tapi tak ada jalan tar. Dia jalan batu. Boleh lah. Okay, ni budak. Nak turun. Hai. Dad. Jom. Kenapa? Nak main cat? Ada cat? Jangan pegang Kenapa lah. ada banyak kucing? Kenapa ada banyak kucing? Kucing ni hidup kat sini lah. Anak kucing. Miau. Miau. Wah, Nak kucing pegang. tu panggil. Jangan tak nak pegang. Kenapa kau? Pegang ni tahu nak kena basuh tangan. Tu jadi pot-pot lori sini. Hai. Anak kucing tu nak pegang anak kucing. Dia tengah berak. Kucing tu tengah berak. Sekejap lagi dia gali balik. Tak ada tengah cari tempat dia nak berak tu. Banyaknya anak kucing kat sini. Naya nak pegang. Jangan dah pegang, kotor. Mainkan dia je. Saya suka pegang anak kucing. Awak ambil ini rumput panjang ni. Nah, mainkan dia. Mesti suka. Dia suka awak punya bear lah. Kau punya bear. Ni kita saya. So apa kita buat kat sini is Naiman nak pergi toilet. So bila Naiman nak pergi toilet, kita kena cari lah berhenti lah. So sambil-sambil tu kita melepak dekat sini lah. Ini budak mau main kucing. Kan Naila kan? Cuba cerita sikit apa awak buat kat sini. Main dengan kucing. Lagi? Cakaplah, saya datang sini saya nak main dengan kucing. Saya datang sini nak. Saya tak boleh sentuh. Dia nak kena basuh tangan. Itulah dia. So kita target kejap lagi maybe sampai area Temeloh. Sampai Temeloh akan cari ATM kejap lah. Sebab biasalah dalam hutan nak pakai QR code kan, tak ada line kan. So, kita akan standby cash sikit. Lepas tu kita akan cari tempat makan malam lepas maghrib insyaAllah. Lepas makan kita terus ke hotel lah. Atau hotel boleh terus rehat je. Okay. Jadi nak pegang anak Macam mana? kucing yang itu. Kenapa tak boleh? Biar dia nanti nak basuh tangan. So sekarang kita berada di kampung Kota Bahagia. Jalan dah nak silap. Dah 29 minit. Perjalanan kita punya masa dalam 2 jam 30 minit lagi dah dapat kita sampai hotel. So budak-budak ni pun sedang nampak tak nampak kot tengah
Tengok kartun. Satu buat kangaroo. Sekarang perjalanan. Okey, sekarang kita berada di Temelloh. Sudah sampai Temelloh. Loyang. Loyang. Lagi sekali. 1, 2, 3, go. Kita dah ada di Temelloh. Bandar ni Manggamit Memon. Manggamit Memon. Kita jumpa Miss Agila. Gila tu. Kan? Sebab dia ajar dekat sekolah sini. Miss Agila dah pindah lah. Dia dah tak selama. So, nak tunjuk kawasan ni. Wah, setelah berapa puluh tahun ni, asal dah lebih 10 tahun. Wah, ada Esplanade. Tengok tu, ada kopi, ada kedai kopi senja. Dia dah macam dah habis lah. Macam dah habis lah. ada Tak bubble. pasalnya ada big bubble lah. Oh, besar. Siapa buat bubble ini? Tahu lah, ada kedai lah. Buat apa ni? Saya nak itu. Wah, Temelloh. Oh yang, why don't we stay at Hotel Seri Malaysia? Saya nak. Tapi ni Temelloh. Jauh lebih. Oh, jauh sikit lah, sejam lah. Jauh sikit. 7 jam. Dah. 7 jam. 7 jam. Kalau sampai kena cakap. Besar. Boleh kata Dah pakai pergi tangan. dulu masa Naga pun juga. Tapi kita dah sepi. tak buat pakai tangan. Tahu dah sepi ni. Apa? Baiklah. Dah pergi. Tak lah. Apa yang Ada karut kat sana. Karut. Itu pasar raya tu ya. Wah, memang ingat lah. Mama awak ingat lagi lah pasal ikut. Apa yang selalu kedai itu? Cantik. So, kita dah sampai ke Bandar Temelloh. So, inilah stesen bas Temelloh belakang ni. Kita banyak pasar raya. So, apa yang kita nak buat, kita nak pergi kat sana. Ada kedai kasut budak. Cik kasut dia. Besok nak masuk hutan. Terima ada bawa. Ada kasut. Oh. Bawa. Situ mas. Oi, mahalnya. Besar lah. Betul lah. Ya betul RM9 satu kasut. Palas ni. Palas. Naima. Jangan jauh kat sini, bahaya. Wah, ada beg ke? Kasut Naima pun bagus. Ini pun bagus ni. Ini pun bagus. Kecil-kecil. Kecil. Ketai. 28. Dia kena 29 atau 28. Ah, 29. ada 29 tak? Ada pangkat. Tak ada ya? Hah, tak ada. Kita saja mencari kasut sukan Naila dan Naima. Pakai dulu. Apa salah pipi awak ni dengan Aha. kakak? Sini. Sakit? Okey. Kita dah sampai. Okey Naila. Mama, awak nak turun tak? Naila, sabarlah. Bilik ni kat atas sana. Ya, bilik dia nombor R2. Tapi nak kena angkat barang kejap. Kita angkat barang yang besar dulu. Banyak barang. Naila, awak tolong dia angkat ni boleh? Naila, awak tolong dia angkat ni boleh? Pakai beg. Pakai beg ni. Sekejap. Saya nak ambil. Kata nak panjat gunung. Apa malam-malam panjat gunung?
Yang bau. Hai Naima. Assalamualaikum. Itu apa? Tulis umat. Assalamualaikum. Tidak dia kalau mungkin aku. Oh, dah sejuk kan? Okey lah. Ayah, Naima nak make something. Ha, mau tolong ke mana Mama? Amboi. Ya Allah. Okay, good morning. Sekarang sudah bangun. Pukul 8.12 pagi. Naima pun dah mandi. Gigi Naila pun sama. Pakai tudung. Wah, cantik lah anak diri ni. So, pagi ni kita nak bergerak. Tak ada breakfast lah. Kita dah beli roti malam tadi. Kita terus bergerak suku boleh tahan. So expected dalam sejam suku macam tu lah. So sampai sana kita tengok apa aktiviti yang kita boleh buat. So well, we have a good rest last night. Memang kena. Yep. Okay. Tu bantal. Bantal dengan tak bawa. Tu bantal dengan bantal awak punya letak dalam kereta ni lah. Lah mama bawa. Ni nak bawa ni lagi. Oh ya ke? Anak-anak tolong mama bawa bantal. Bawa tu bantal. Mana apa? Tak ada lagi pun. Ni bawa ni merah, ni merah. Memang bawa kaki. Wah, baru dah nampak waktu siang macam mana. Jadi nampak kolam. Situ kolam. Ha, ada orang kan? Wah, bestnya. Mama boleh kan Naila? Naima, sabar. Ni budak dia tercegat je. Naima, buat apa? Jom. Hari tu kotor lagi tu, orang tu tengah bersihkan. Nanti petang sikit kita boleh mandi. Tengok ada slide. Favorite awak. Nanti petang kita mandi ya. Nanti petang kita mandi. It's okay. Kita nak pergi panjat gunung dulu. Ada orang tak bangun lagi. Felda Tekam. Felda? Apa? Sekarang kita ada dekat Felda Tekam. Tekam Resort. Yeah. Ada Felda, tahu lah Felda berapa ni, tapi dalamnya ada resident Felda resident Tekam lah. Oh, Felda Resident Tekam. Betul dalamnya ada hotel. Ya, sebenarnya kawasan ni kawasan tak tahulah, dia nampak ada macam nama pusat penyelidikan pertanian. Ada sekolah, pusat penyelidikan So, pertanian. Orang yang buat penyelidikan R&D, so they need a place to stay, a nice homestay, staycation, so they will stay in this hotel.
Luar kereta ni berembun, sejuk, sedap cuaca. Cuaca Kalau dekat budak luar pergi sekolah 27 Celsius. Ni sekolah ni. Sekolah SKPPR Tun Razak. PPR tu Pusat Pendidikan Pertanian dan Research. Alhamdulillah. Ya, ada orang kata nak pergi cuti nature-nature kan. Bila nature dia tak nampak apa tau kat luar. Rembun. Kat dekat nampak ah. Jauh tak nampak. What is? Tapi info dalam kereta je. First Twiggies. Okay, now kita dah masuk jalan ke Kuala Tahan. Daripada jalan susu besar lah. Jalan besar tadi dia ada dah susu masuk exit. So dalam ni 53 minit. Tinggal lampunya kita buat kita masuk hutan lah. So bila masuk hutan jalan dia macam ni lah. Kiri kanan semua pokok. Tapi one thing surprising dia banyak kereta. Kita dah sampai. Wah, kat sini ada sungai, kat sini ada sekolah lah. Sekolah ada masjid. Wah, oh ada tempat makan banyak kat sini. Tenang, sebab Dah kita makan kat sini je lah. Okey. Wah, macam-macam ada sini. Dia actually ada pusat parking lah kat sini. Ada tempat parking begini. Macam mana naik atas? Tak tahulah. Kat sini dia kata ada tempat kapak sini. Dia tengok ada kapak. Ada public toilet lagi. Oh, ada kapak dia kat sini. Sini kapak dia. Saya letak kereta dekat. Oh, gila. Oh, parking counter kat sini. Open RM10. Okay, now kita dah sampai tempat parking. Tempat parking dia open kapak RM10. Covered kapak. Dan ni ada roof lah. Tak tahulah, kita dapat separuh je ha. RM15. Sekejap lagi kena bayar kaunter sana. Ni bag-bag ni bawa. Yalah, cap. Awak punya cap? Yeah. Cap bawa, cap. Yeah. Parking bumbung. Ha? Parking bumbung. Bumbung saya sudah penuh ni. Dia tepi dia. Oh, yang tadi yang kecil kan? Kecil. Keluar bila cik? Hari ni juga. Ini hari juga. Hari je. Cicit tu pun sama harga Tak dikira 10. Ah. Ada kedai bawah tu je kita tengok tu. Sini kedai bawah ni, jom. Tengok kedai bawah ni ada tak? Macam buka je tak buka je. Ni apa tengah-tengah ni? Tak ada orang. Jom. Just today is open. Kena slow-slow lah turun. Pegang tangan. Naila, awak pegang tangan mama.
Okey, Naila, tangan pegang mama macam ni. Dua. Dua tangan. Ni. Alright. Dah. Duduk sini. Duduk sini. Dah makan. Memang sini bahaya. Kita duduk tepi sungai ni. Lajunya ada kat sini. Pegang. Tak ada pegang apa? Janganlah bahaya. Jatuh nanti. Kita duduk sini lah. Ha? Boleh lah. Tak tahu? Ada orang. Kita naik kapal kita boleh? Nak naik bot ke? Ya. Nak ke situ? Kita je lah. Okey. Kita dah habis makan dan minum. Dan cheese. Kopi dan fresh orange. Total 25. Let's go. Mama lapar ke? Mama cakap lapar. Mama cakap tak lapar. Kenapa Mama makan? Sini dengan Didi. Kita tak boleh cakap. Tu bot tu dah datang. Tu bot tu datang sini. Siapa pergi dalam ni? Ikut. Cuba. Crossing. Duduk. Ada ke kampung? Duduk je. Mama tak Duduk je. mana pelampung? Ada, kita nak pergi sana je. Sidang. Mana pelampung? Ayah cakap ayah dekat situ. Ha? Mama, tu pergi. Okay, one way. I want to go. Zero. Nak pegang tangan. Pegang kuat-kuat. Pegang kuat tau. Pegang kuat. Ada mata air. Boleh? Wah. Thank you, Daddy. Jalan-jalannya jauh. Thank you. Sukanya. Thank you. Boleh. Wah, best kan naik bot kan? Okey, jom. Kat Didi, kam. Pegang tangan Didi sini. Ya, sekejap. Ya. Tidak ada tadi lagi. Okey. Ya, sabar. Oh. Sama. Tak kalah. Alright. Diam. Oh. Sabar. Awak pegang mama seorang. Yes. Yes. Bye-bye bot. Woohoo. Wah, tingginya tempat ni. Tak sangka tempat ni dia tinggal mama dulu pernah jalan. Ya ke? Ya. Naila tak ada. Serta Neymar tak ada. Naila ada. Tak ada. Mama ajak. Sini. Lagi. Alah, penatnya. Hai, kita nak jalan jauh lagi tau. Nak pergi mana? Lagi. Banyaknya. Oh, ada tempat lagis lah. Jatuh banyak sangat, Ustaz. Saya nak pergi jogging.
Ada lagi satu. Wah, tak boleh bawa drone dari sini. Ada lagi satu Naila. Ya. Oh, ada paras air sungai. Cepat Januari. Tinggi tu. Energy. Naila, Naila. Air sungai tinggi ni ya. Oh, yo. Warna luka. Tiger. Wah, tak tiger bear je. Tapi kat sini ada tiger tau. Ada tiger tau. Ada tiger juga. Wah. Tiger. Jadi tengah tengok Bukit Terisik mana tah. Okay, jom. Okay, kita explore je kat sini. Tempatnya pun tak tahu tak nak pergi. Moi. 55 km Ada tempat mandi lah 1 km. Ayang, nanti I buy air lagi sikit lah. Saya beli air lagi sikit lah. Air. Oh, so kalau nak masuk kena isi borang. Tiga kamera ya? 3. RM19. Ada duit 20 tu bang? Duit kecil. 20 eh? Sekejap eh. Kita orang memerlukan duit kecil. Ada. Stapler. Mana? Stapler tu. Sekejap ya. Dah. Alright. Yang ni kena bawa sepanjang berada kat sini. Jangan hilang ya. Okay. Ha. Tu je eh? Kemudian isi. Si. Banyak baju tu. Yay, butterfly. Jauh ni jangan pijak sangat. Nanti licin, lumut. Kena jalan slow-slow. Kenapa mana kita punya jalan slow? Kenapa mana kita punya jalan slow? Yalah, sebab tu lumut. Lumut tu tak boleh jalan laju-laju, nanti jatuh. Wah. Bunyi binatang. Binatang. Kita jalan sampai kita jumpa sungai eh. Apa itu dia? Rentis. Rentis ni apa? Sejauh 53 km. Naiman, jangan lari. Nanti jatuh. 53 train. Oh, sampai Gunung Tahan lah. 55 km. Naiman. Naiman, jangan lari. Jangan lompat-lompat jatuh. Nanti kayu tu patah. Awak terjatuh. Apa? Dia tak ramai orang masuk. Memang dah tak ramai orang masuk. Apa? Sebab kita dah lambat dah ni. Orang masuk pukul 9. Apa ni mama ni? Ada monkey. Ambil jungle, ambil gambar sini. 1, 4.
1, 2, 3. Okey lah, ikutlah. Mama awak lah masuk kejap. Jom. Banyak lagi tempat kat atas menari tau. Jom. Kita naik bot lah. Jalan penat, naik bot sampai atas. Kan boleh tempat bagi Ha. ikan makan. Yelah, jom. Sekejap, Mak. Kau nak masuk? Dia dah budak tu. Oh, ada kawan. Ni ada fish tank ke? Kita boleh tidur kat sini lah. Oh, ada ikan dalam tu. Ada gambar ikan. Nak tengok dia nak. Tapi dia ikannya dah, tak ada. Dia tulis tu, tengah rosak. Wah, cantik ni Shirley kat sini. Nah, cookies. Okey. Makan benar. Kecilnya dia Makanan. Dia senang matang, nanti dia kat sini. Makan tu di sini. Orang boleh makan. Dia kena lagi. Bukan sugar sikit. Sekejap lagi sambung jalan balik, okey? Baguslah nak mama ni. Suka dia sekali. Sikit. Taknya ada biskut. Kita dah nak sampai ke tadi? Sungai tu. Dalam Dah dekat. 600 meter je. Dekat lagi. Tengah dekat sikit lagi. Nama depan tu 800 meter. 1-3 je. Mama Bagus dia. tak boleh bawa masuk hutan lah. Mama memang tak boleh bawa masuk hutan. Tak tentang yang macam tak boleh survive. Ni kat anak dia tempat terus babi. Ya. Banyak apa dia ni? Jom. Ni bot. Tengah bot. Pelampung. Kakak duduk. Nak pelampung. Tak adalah, kita nak pergi sana je. Ayah. Dekat je. Hei. Pelampung kat kaki. Belum lagi. Lagi kat sini. Depan. Saya pergi naik lah. Tinggal. Best, kita naik bot ni. Best. Dia petang lah. Pagi dah habis lah. Pagi dah habis. Lain. Aktiviti lain. Ada lah, mana ada lain lagi? Main air lah. Main air. Balik mana dah putih? Dah putih dia tadi? Tapi tak balik. Dah budak ni. Tak udah kata nak naik bot. Sebenarnya tu bot ni ada pergi mana lagi? Bot abang boleh pergi sana ke? Mana? Bot abang ni boleh pergi sana? Lagi dia apa? Panjang ni kita. Banyak. Kita orang ni penting dekat-dekat je. Oh. Bot yang ni lah. Geram. Kita dah standby. Memang okey. Okey.
Why? Yes. Laju jalan ni. Laju jalan ni. Dah laju je. Yes. Yes. Tadanya. Betul. Tinggi, tinggi, tinggi. Tinggi. Okay. What do you think of this place? Apa yang awak rasa tentang tempat ni? Tempat ni menarik tak? Tak? Ibu bukan main seronok main air. Tak. Pasal jadi ikan lagi. Tak. Macam mana jadi ikan? Tak, tak mana jadi ni je buat. Buat tu lah. Nanti ke tu? Ya, daddy. Jadi. Ya, daddy. Oh, di Malaysia. Ha? Mana dia panjang tu? Mana dia panjang pokok besar tu? Emma. Basah. Wah, gelap ya kat sini malam-malam. Ya. Boleh ke lepas pergi kedai, pergi hotel, lepas pergi hotel mandi kolam. Pas pergi hotel mandi kolam, besok pagi balik mandi kolam. Besok pagi dia dikejut Besok pagi dia dikejut kita mandi kolam. Kita kat bawah sana tu dah start engine dah. Nanti kena buka karton dulu. Boleh Mana ada karton? Ni ada cat. Nanti cari karton memang ada karton yang memang bangun tak awal. Ada cat lah. Gemuk. Janganlah panggil dia gemuk. Badan. Baik cakap dia gemuk. Luasnya. Nailah, masuk kereta Nailah. Nailah, masuk kereta. Dara dah ada beg. Maidin besar lah. Wah. Tak sangka Maidin besar macam ni dah dibuka kat jengka ni. Lama tak datang. Adalah hiburan. Adalah hiburan untuk student-student kat sini kan. Ayolah, dekat dua-dua. Mainlah besar lah Maidin ni. Okay, last dekat Maidin jengka. Kat sana ya? Sini sempit. Okay, jom. Amboi. Larat tak tu bawa beg tu? Kalau tak larat tak payah bawa. Okay lah. Ringan sangat, cuba pegang. Ringan yang ada. Awak ni nampak baju awak tu. Tu ada ambulans. Wah. Anjing tu boleh lari pula kat situ. Ya Allah. Anjing tu nak datang kat kita. Cepat sikit. Okay, jom. Kakak, yang anjing tu datang kat awak kan? Tangan dia ni. Yang baju dia ni tak ada yang tutup dalam ni ke? Buat muka kesian dia. Dia dah start buat muka kesian dia lah. Ayo. Awak tak makan lagi. Tiba-tiba je.
Ada ni. Ada kopi. White flag ada. Ni carbonara ni kalau nak. Duduk sini. Ada mushroom soup rasanya. Ada. Ada mushroom soup. Ya. Sanggup nak main token-token tu keluar ambil duit sendiri kan? Ada. Tinggal duit ni je. Macam mana? Itu coins ni bukan coins yang ini. People get coins Awak kena masukkan RM1 dekat tu. Mesin tu baru dia keluar coins. Dia tu bukan pakai coins dulu kita. Yang kena berapa? Satu je. Awak nak main ke? Awak nak guna duit awak? Betul. Nak membazir main game. Kesian. Bagi dia kecil. Ni mushroom soup, sedap. Tu pasta awak. Mana-mana lah awak nak makan mana satu? Makanan roti sedap. Cicak. Pasta awak dah sampai. Ha? Nak apa? Oh, tak ada tu dia. Nak pasta saja. Nak kosong aja. Ambil pinggan kosong satu. Mama keluarkan dia punya mushroom. Ambil pinggan kosong. Wow. Ni motor ke? Ni motor lah. Macam Daddy. Malu Dia dah malu. Baguslah dia suka tau. Semua orang suka tengok. Bukan malu. Very good. Cuma rambut ni asyik terkeluar-keluar je. Masukkan dalam rambut ni. Orang pakai tudung mana ada nampak rambut. Sebenarnya nak tutup rambut. Tapi kalau rambut keluar macam kelakar je. Okay. Roti apa? Iklan dia habiskan RM246. Kenapa dia keluar ni? Ha? RM246. Terus Naila dia. Belakang awak tu. InsyaAllah. Saya tengok video yang orang ambil budak tu kat mall tu. Menakutkan. Ya. Coklat kau dia murahnya. Okay, you finish it, okay? Dia makan esok pagi kan? Boleh lah. Ayolah, jangan pegang tangan. Jangan tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Ni boleh. Ini apa? Itu kopi. Yang ini Ni cheese. nak. 2. Tapi ni besok pagi tau makan, bukannya hari ni. Dari ni. Tangan tepi, tangan. Kopi ada esok tu. Makan ni kopi ada esok. Lagi juga kan? Wah. Ni 3 for RM6 lah. 3. Wah, ini Betul lah. apa? Daddy. Betul lah. Saya suka yang favourite sayur. Itu telur. Kau nak ni ke? Dia ni belanja real one. Dia. Cobalah. Agak ada ni. Ayolah Neymar, jom. Buka lah ini.
panjat. Tak nak panjat. Jangan panjat. Nak buat apa tu? Dia panjat juga. Dia cakap jangan panjat. Dia panjat juga. Kita dalam perjalanan balik pada Bandar Jengke ke Kedah Tekam. So, perjalanan dalam 20 minit lah. Dia tak adalah jauh. Dari Kedah Tekam ke Bandar Jengke 20 minit. Tapi daripada semalam ni, kalau kita nak lalu nak pergi Kedah Tekam ni mesti hujan. Aduh, ni kejap lagi kan hujan dah ni. Macam semalam masuk hotel hujan. So dekat sini jalan kampung, kita bawa slow je lah. Slow. Sebab ni kita baru daripada Jengke nak pergi ke hotel tidur. Ini budak lah memang lah. Okay, now kita dah sampai. Saya nak pakai kelas ni. Kita dah sampai. Nak turun tapi hujan ni. So dia nak kena angkat seorang-seorang. Okay, now dah pagi pukul 8. Pukul 8 pagi dah. Oh, kita dah bangun, dah solat. So, ini budak bangun paling awal sekali. Dia dah siap pakai baju kolam renang dah. Kan? Kolam renang muslimah betul. Ni budak susah nak bangun tidur ni. Kata nak mandi kolam semalam. Tercegat je kat depan swimming pool tu tengok. Bangun pagi ni tak nak bangun pula. Tak apalah, dia didokong. Nanti saling baju kat sana Oh, kita dah bangun. Makan dululah. Tengok sikit. Putih apa tu? Dalam dia ada apa? Boleh. Ini malam beli kat Maidin ni. Tak. Malam beli kat Maidin. Abang tak gosok gigi dulu ke tadi? Nampak kata gigi juga? Tema. Kalau tidak tak gosok gigi tu makan. Lepas mandi gosok gigi Lepas hujan ni. Lepas hujan ni. Mama nak main buat ni. Basah lah. Koyan tu basah. Satu je. Ada banyak. Jalan depan. Tak ada orang mandi pun kolam. It's okay. We do it. Banyak orang ya. Kakak jalan betul-betul kakak. Kalau hujan dia lagi, dah kita naik Apa dia nak ambil dalam kereta semalam? Oh, dia punya pelampung. Gagal. Oh, lah biar lampu. Mana ni? Tak ada orang. 8 pagi sampai 6.30 malam. Pengguna luar dikenakan bayaran. Jom. Kita mandi kat sini. Ya. Di tempat cetek. Mana lah, Lema? Jom. Lah. Cepat turun. Dalam sangat ya. Jadi ada kat bawah ni. Jadi tunggu. Hai. Tangan. Oh.
Kali dia lagi bukan main lagi. Nampak last sekali. Nak last sekali tak? Tak nak. Jalan ni kaki ke atas. Boleh ke? Tak lagi. Yang jalan warna hitam ni licin. Kat sini memang kena slow sahaja. Naik pegang tu. Pegang kiri kanan. Pegang. Okey. Tak licin. Betul. Tak licin. Tak licin. Okey. Nak lagi. Okey. Sekarang ni Naila kat depan pula. Naimah depan. Emma depan pula. Kakak pegang adik daripada belakang. Okey. Sama-sama. Sama-sama. Naila kat depan, nanti Naila kena duduk. Sama-sama. 1, 2, 3, go. Mas. Tak telinga. Naila tepi sikit. Naila tepi. Naila tepi, Mama nak turun. Apa betul? Nak dengan Mama tunggu ya. Allah. Ibu, jangan lari. Sudah ni dah. Hello. Hai, semua duduk situ kan, tergolek kan seorang-seorang. Ayah saya tenggelam dia sekali buat apa kelambangan dia. Boleh. Sekejap, warning dulu. Awak punya pelampung mana? Memang. Wah, ini budak sudah habis mandi, sejuk menggigil. Makan apa tu? Oh, betul. Sedap. Sejuk. Dah pakai tawar ni sejuk tak? Tak okey dah. Sekejap, bilik mandi panas Jom Mama. Kakak kena baring, baru laju. Tak boleh duduk. Kalau baring laju. Anak lalu. Nanti suruh hidang karang. Main dulu, jangan ikut sekarang. Safety goggles pakai. Safety goggles. Safety goggles. Tidak tak air dalam. Tidak air dalam kolam. Say hi. Are you ready? Yes, I am. 1, 2, 3. Are you ready? Tak gerak lah. Dah tunggu lama dah. Awak je tak siap lagi. Hello. Jangan lari. Okay, now kita semua dah bersiap-siap. Nak balik. Dah mandi, boleh pamit kolam, dah mandi. So kita nak check out lah. So Naila, are you happy? Mandi kolam, lama. Okay, so lepas ni kita nak keluar, check out. Lepas check out, kita pergi bandar jaga kejap. Kita tengok apa yang ada, maybe minum jus kopi kejap. Dia dah ambil gambar sikit lah. So ambil gambar, lalu-lalu depan UiTM, mengimbau kenangan. Lepas tu kita bergerak ke Melaka. Sebab semua dekat Melaka kan. Mani, Aisyah, Muaz, Nara kan, Naila nak jumpa semua orang kan.
Betul. Semua tak tahu lagi kita nak ke sana. So kind of surprise jugalah. Alright. So ada kata-kata terakhir sebelum kita end up? Checking all the things to see if there's anything left out. So far, Alhamdulillah, percutian yang amat menyeronokkan dan memuaskan. Walaupun kita berada di dalam Felda, sebuah tempat yang agak kekampungan, namun ia jauh daripada kesibukan kota dan ia sangat seronok. Alright. Okay, thank you for watching the movie. Until the next trip. Let's go. Bye.